Pernah tak anda terfikir, dari mana sebenarnya datangnya undang-undang yang kita ikut setiap hari? Daripada lampu isyarat sampailah ke kontrak kerja kita, semuanya berakar umbi dari satu sistem yang agak kompleks. Jadi, hari ini kita akan bedah siasat dan fahamkan apa sebenarnya sumber undang-undang bertulis di Malaysia. Oh sebelum kita pergi lebih jauh, penting untuk kita maklumkan yang kupasan kita kali ini adalah berdasarkan bahan yang telah disediakan oleh Puan Zura Maznum Sainan, seorang pensyarah kanan dari UiTM Cawangan Johor. Terima kasih atas perkongsian ilmunya. Baiklah, ini dia agenda kita. Mula-mula, kita akan fahamkan apa itu sumber undang-undang. Lepas tu, kita akan tengok perlembagaan sebagai undang-undang paling tinggi. Seterusnya, kita akan sentuh tentang legislasi atau siapa yang buat undang-undang. Kemudian, kita akan selami legislasi subsidiari, iaitu peraturan harian. Dan akhir sekali, kenapa kita perlukan semua lapisan undang-undang ni? Dah sedia? Jom. Okey, jom kita mulakan dengan soalan yang paling asas sekali. Dari mana sebenarnya datangnya semua peraturan negara kita ni? Sumber undang-undang ni bunyinya macam formal kan, tapi secara mudahnya, ia adalah punca atau asal-usul undang-undang kita. Fikirkannya macam ni, ia adalah manual rujukan utama negara, tempat para peguam dan hakim rujuk bila nak buat keputusan. Ia adalah tulang belakang sistem keadilan kita. Baik, sekarang kita masuk ke bahagian yang paling penting dalam sistem perundangan kita. Kalau kita bayangkan undang-undang negara kita ni macam sebuah rumah, perlembagaan ialah tapak dan pelan asas rumah tu. Paling kukuh, paling utama. Inilah dia, Perlembagaan Persekutuan. Ia bukan sekadar sebuah buku undang-undang, tapi ia adalah undang-undang yang paling berkuasa di Malaysia. Maksudnya, tak ada satu pun undang-undang lain, walaupun yang dibuat oleh Parlimen, boleh langgar apa yang tertulis di dalamnya. Ia adalah bos segala undang-undang. Nak tahu betapa berkuasanya perlembagaan, cuba kita tengok perkara 41 ni. Ayat ni cakap dengan jelas, apa-apa undang-undang yang tak selari dengan perlembagaan, automatik akan jadi tak sah. Inilah yang bagi kuasa pada mahkamah untuk jadi pengawal dan pastikan semua undang-undang lain ikut acuan asas negara kita. Jom kita undur sikit ke belakang. Sejarahnya, draft perlembagaan kita ni telah disediakan oleh Suruhanjaya REIT pada tahun 1956. Ia mula dikuatkuasakan pada tarikh keramat, 31 Ogos 1957, serentak dengan kemerdekaan kita. Dan sejak dari saat itu, sampailah ke hari ini, kedudukannya sebagai undang-undang tertinggi tak pernah goyah. Okey, kalau perlembagaan tadi adalah pelan asas rumah, legislasi ni pula ibarat proses membina dinding dan struktur utama rumah tu. Jadi, siapa arkitek dan jurutera yang bertanggungjawab membina dinding-dinding ni? Jawapannya, inilah dia, Parlimen Malaysia. Untuk undang-undang peringkat persekutuan yang diguna pakai di seluruh negara, di sinilah tempat ia digubal. Undang-undang yang diluluskan di bangunan ikonik ni kita panggil sebagai Akta. Dan dalam Parlimen, kita ada dua dewan. Pertama, Dewan Rakyat, yang ahlinya kita pilih masa pilihan raya. Dan kedua, Dewan Negara, di mana ahlinya yang kita panggil senator, kebanyakannya dilantik. Kedua-dua dewan ni ada peranan masing-masing, saling semak dan imbang untuk pastikan undang-undang yang dibuat adalah yang terbaik. Kuasa membuat undang-undang ni pun ada pembahagiannya. Ada perkara yang hanya Parlimen boleh buat undang-undang, contohnya macam pertahanan dan hal ehwal luar negara. Ada pula yang di bawah kuasa Dewan Undangan Negeri, macam isu tanah dan pertanian. Dan ada juga yang kedua-duanya boleh buat, seperti kesihatan awam dan beasiswa. Inilah yang dinamakan sistem federalisme. Baik, kita dah ada plan asas iaitu perlembagaan dan dinding utama iaitu legislasi. Sekarang jom kita tengok butiran-butiran kecil yang penting macam sistem pendawaian elektrik, paip air yang buatkan rumah undang-undang kita ni betul-betul boleh berfungsi dalam kehidupan seharian. Cuba fikirkan, Parlimen luluskan akta yang umum kan? Contohnya, Akta Pengangkutan Jalan. Mungkin cuma cakap pasal keselamatan kenderaan secara am. Tapi, siapa yang tetapkan secara terperinci saiz cermin sisi yang wajib ada atau jenis mentol lampu brek yang kita kena pakai? Di sinilah legislasi subsidiari masuk. Ia adalah peraturan-peraturan kecil dan terperinci yang dibuat oleh badan-badan tertentu macam kementerian dengan menggunakan kuasa yang diberi oleh Akta Utama yang kita panggil Akta Induk. Contoh paling mudah, Akta Makanan 1983 ialah Akta Induk. Tapi peraturan yang tetapkan label nutrisi pada pek biskut tu, itulah dia legislasi subsidiari. Anda mungkin pernah dengar macam-macam nama. Undang-undang kecil, legislasi terwakil, legislasi subordinat. Jangan pening, semua ni merujuk pada benda yang sama. Semuanya adalah peraturan tambahan yang dibuat di bawah kuasa Akta Induk. Jadi, aliran kuasanya sangat jelas, dari atas ke bawah.
Pertama, Parlimen luluskan Akta Induk Yang Umum. Kedua, akta ni beri kuasa kepada menteri atau satu badan khas. Ketiga, menteri atau badan tu akan gunakan kuasa tersebut untuk buat peraturan yang lebih spesifik dan teknikal. Persoalannya, kenapa sistem ni wujud? Kenapa tak suruh saja Parlimen buat semua peraturan sampai ke butiran paling kecil? Sebenarnya ada beberapa sebab yang sangat praktikal. Pertama, ia menjimatkan masa Parlimen yang sangat berharga supaya mereka boleh fokus pada isu-isu besar. Kedua, ia membolehkan pakar dalam bidang tertentu macam doktor atau jurutera untuk merangka peraturan teknikal yang mereka lebih faham. Dan yang paling penting, ia sangat fleksibel. Peraturan kecil ni lebih mudah diubah suai mengikut keadaan semasa, tak perlu tunggu sidang Parlimen yang panjang. Tapi, adakah ini bermakna menteri atau badan-badan ni boleh buat apa saja peraturan yang mereka suka? Mestilah tak. Bayangkan akta induk tu macam sebuah kotak. Peraturan yang dibuat mesti muat elok dalam kotak tu. Kalau peraturan tu melangkaui kuasa yang diberi atau terkeluar dari kotak, mahkamah boleh isytiharkan ia tidak sah. Konsep ini dikenali sebagai ultra vires. Jadi, kita dah lihat 3 lapisan utama undang-undang bertulis. Perlembagaan yang jadi tapak, akta yang jadi dinding dan peraturan yang jadi kelengkapan harian. Semuanya saling melengkapi. Ini membawa kita kepada satu persoalan akhir yang penting untuk direnungkan. Dengan sistem yang begitu berlapis ini, bagaimanakah kita boleh pastikan hak kita sebagai rakyat biasa sentiasa terjaga dan dilindungi? Fikir-fikirkan.